bermula, di sini terbina impian mulia, cita-cita bersama dengan ilmu dan amal demi memajukan umat, berpandukan Al-Quran dan sunnah Rasulullah. Menghafal Al-Quran, fahami ajarannya, amalkan as-sunnah, perbaiki syakhsiyah, menimba menuntut ilmu agar ibadah sempurna, jadi bekal dan panduan jalan dakwah dan tarbiyah. Cara kita, cara Nabi, cara Ma'had Tahfiz An-Nabawi, lahirkan hufaz Quran berketerampilan, imam dan qurra mahir mengikut zaman. Ma'had Tahfiz An-Nabawi, istiqamah mengatur langkah. Ma'had Tahfiz An-Nabawi, istiqamah mendidik umat. Kami berikrar untuk mengamalkan Al-Quran. Kami berjanji memikul tanggungjawab ini. Ya Allah.